Anak dah masuk universiti, tapi simpanan makin menipis. Kenapa jadi macam tu? Padahal masa dulu kita rajin juga menyimpan. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Masalahnya, ramai cuma simpan duit, kan simpan nilai. Duit makin lama, makin kurang kuasa beli. Dulu RM50 boleh belanja sekolah anak untuk 1 minggu. Sekarang baru cukup 2 hari makan. Inflasi ni senyap-senyap makan nilai simpanan kita setiap tahun. Kalau dari dulu kita tukar sebahagian simpanan kita kepada emas, hari ini mungkin dah ada aset yang bantu tampung keperluan anak belajar. Emas ni bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang bijak lindungi hasil titik perlu. Nilainya tahan inflasi dan makin naik bila ekonomi tak menentu. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mulakan dengan sedikit pun tak apa. Yang penting, kita ada langkah jangka masa depan keluarga dengan simpanan emas. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.